Okay, nampaknya kentang kita ni macam sudah direbus lah sebab air pun dah mengelegak. Dah sudah kan? We can put it here. Okay. Now we mash the potato. Mash the potato this way. Okay. Sekarang Sisi nak hancurkan kentang ni. Ya. Okay. So, kita masukkan minyak masak. Just a little bit. Just a little bit. Yes. Okay. Cukup. Okay, sekarang ni bawang. Kita masukkan semua. Bawang, parsley, semua juga. Kita akan masukkan garam. Baik, kita dah selesai menumis. Sekarang kita angkat, terus masukkan ke dalam kentang. Macam ni pun dah nampak sedap dah. Tambah lagi hitam sikit. Okay, that's good. Masukkan buah zaitun. And tuna. Dan juga ikan tuna. All of them. Yes, okay. Now we're gonna do the hard work. Hard work. Yes. I'm nervous. Okay, what shall we do? First we take one. Okey, dia kata kalau nak lagi rangup, kita boleh gunakan 2 keping kulit popia. Kalau tak, kita boleh guna 1 juga. You need to make a circle. Okay. Using my hand? Yes, you gotta use your hand. Kita ambil sedikit. Yes. Nah. Then you make it like it's a circle. Pengalaman buat break ni kan, Amira, sebenarnya mudah sangat. Cici rasa macam mudah lah. Jadi kalau orang yang tak tahu masak kan, kalau hari-hari tu bila sarapan pagi je makan telur, tak ada kepelbagaian kan. Bolehlah kita cuba break ni sebab ini sangat-sangat mudah. Sekarang ni kita nak should we crack the egg? Yes, the oil is ready. Okay. So we put the egg, Yes, here. Yeah. okay. Kita tak, It's okay. Now we sprinkle the cheese first. Okay. Ambil sedikit dan Yes. taburkan. Okay, that's good. Okay. And then we fold it. Yes. That Fold. way. Tekan saja sampai kita dapat rasa bulat kat tengah-tengah tu ya. Macam ni. We put it vertically, then Okay. Yeah. Mula-mula kita kena letakkan secara menegak dulu. Macam ni. Kita tunggu. Lepas tu perlahan-lahan biarkan dia tidur. Should I release it now? Yes. Kita kena kasih dia kekuningan sedikit, barulah sedap, barulah garing orang kata. Wah, nampaknya macam dah siap. Kenapa tu? Bangga. Bangga dengan diri sendiri sebab percaya buat break. Cantik break Sisi kan? Baru dia sebut, dia cakap benda tu senang, mudah, ringkas untuk orang yang tak pandai masak. Dan kita tahu lah kan Kenapa dia bangga? jadi break Sisi dah siap, bentuknya sempurna lah orang kata. Tengok ni. Okay, let's do another one? Yeah, sure. Okay. Cute. Okay, sekarang Mira pula nak masak ojan. Dan untuk pengetahuan anda semua, ojan ni boleh juga dimasak dengan menggunakan makanan laut. Macam udang, sotong, apa lagi Sisi? Dia laut. Yang tu jangan ikut. Okay Sisi, sekarang ni kita nak kenalkan bahan-bahan yang berada di sini. Okay, Miss Sri. Okay. We need to cut this onion. Slice or dice? Dice. Baru jangan. Yang
kena puji. Tengok. Dia tombang dah kena puji. Smaller? It's okay. It's okay. Okay. This one? Yes. Bawang putih ni sisi, kita potong hancur je. Mudah sikit nak masak dia kan. Gini kan, ada kan tomato ni kena kat muka dia lagi. Now we cut the pepper. Kita cuba sisi. Lepas tu mungkin lama sangat kot kan saya potong ni sampai dia lapar. Lama bertahun. Jadi Bertahun. lama sangat lah. Dan akhir sekali sisi nak potong pasir. Okay, seterusnya nak kena potong tau sausage daging lembu ni sebab Rin cakap kalau kita potong dia akan bagi lebih rasa kat sisi. Selalu kan kita pakai macam daging kisar ke kan. Tapi yang ni dia lain sikit. Dia pakai macam bentuk sausage. Dan Mira pun potong kecil-kecil supaya apa? Supaya senang makan. Pandai, senang nak makan, senang nak masak. Okey, jadi kita dah potong semua bahan-bahan yang ada. Rasanya Kamu tak masak lah. Okey, sekarang masa yang dinanti-nantikan Mira nak masak ojah. Masa saya dah pandai sikit lah masak ni. Okey, sebenarnya dia macam kita nak kena goreng lah benda ni. Cuma dia tak menggunakan minyak. Kalau orang Melayu cakap sangai. First thing, kita akan toast. Yes, this one. This is caraway. Use all. Kan? Okey, yang ini yang Mira masukkan semua adalah ketumbar, caraway dengan jintan putih tadi tu. Kita sangai dulu. Ni kita tunggu bau dia naik sikit. Lepas tu baru kita akan tumbuk-tumbukkan dia.